Baik murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang sumbangan masyarakat tamadun awal dalam bidang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi bermaksud segala aktiviti yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan keperluan hidup. Mari kita lihat bagaimana masyarakat di 4 tamadun awal dunia menguruskan ekonomi mereka. Dalam tamadun Mesopotamia, ekonomi ditadbir secara berpusat oleh golongan agama dan raja. Hal ini menunjukkan bahawa pihak pemerintah mengawal kegiatan ekonomi. Kerajaan juga menentukan jumlah tanaman yang harus ditanam serta bilangan petani yang bekerja. Jadi, sistem ini lebih tersusun kerana ditentukan oleh pihak berkuasa. Seterusnya, dalam tamadun Mesir Purba, kegiatan utama masyarakat ialah pertanian. Majoriti penduduk Mesir bekerja sebagai petani. Petani membayar sewa tanah kepada raja sebagai tanda taat setia. Selain itu, kegiatan perdagangan juga wujud yang membolehkan masyarakat Mesir Purba berhubung dengan masyarakat dari kawasan lain melalui Sungai Nil dan Laut Mediterranean. Bagi tamadun Indus, mereka mempunyai sistem ekonomi bersepadu berasaskan pertanian. Tanaman utama ialah gandum dan barli. Mereka juga menternak haiwan seperti lembu dan kambing. Selain itu, masyarakat Indus terlibat dalam kegiatan tenunan kain dan kerja logam. Kegiatan perdagangan turut berkembang pesat, contohnya dengan Mesopotamia. Akhir sekali, tamadun Huang He. Tumpuan utama mereka juga ialah pertanian, khususnya tanaman sekoi dan padi. Tanaman utama lain termasuk gandum dan barli. Dari segi penternakan, mereka memelihara haiwan seperti lembu, kambing, ayam dan babi. Pertanian menjadi asas penting kerana tanah di lembah Sungai Huang He sangat subur. Kesimpulannya, murid-murid, kegiatan ekonomi dalam tamadun awal dunia berpusat pada pertanian, penternakan, perdagangan dan kraft tangan. Kita dapat lihat bahawa setiap tamadun mempunyai keistimewaan masing-masing, tetapi semuanya bergantung pada sumber alam untuk membangunkan ekonomi. Inilah asas yang membolehkan tamadun awal berkembang menjadi lebih maju. Itu sahaja untuk hari ini ya murid-murid. Jumpa lagi.